Gila impak Ronaldo, pelaburan Ronaldo telah melonjakkan populariti media sosial Almeria ke tempat kelima dalam bola sepak Sepanyol. Lonjakan pengikut ini merentasi platform Instagram, X, Facebook, TikTok dan YouTube. Presiden La Liga, Javier Tebas, memuji pelaburan Cristiano Ronaldo pada 26 Februari sebanyak 25% pegangan melalui firma CR7 miliknya. Beliau menyatakan bahawa pelaburan itu telah melonjakkan kelab Segunda Division tersebut yang kini berada di tempat ketiga dalam carta Liga ke kedudukan kelima antara kelab Sepanyol dari segi media sosial. Lonjakan ini mengatasi Sevilla dan mencerminkan impak Ronaldo di Al Nassr, di mana kehadirannya meningkatkan jumlah pengikut sebanyak 25% serta menarik penaja. Presiden La Liga, Javier Tebas, Almeria kini merupakan kelab Sepanyol kelima terbesar di media sosial sejak Cristiano Ronaldo memutuskan untuk melabur dalam projek mereka. Ini sangat penting untuk mendapatkan penaja dan meningkatkan projek untuk jangka panjang. Kehadiran Cristiano dalam projek Almeria membawa maksud cita-cita untuk masa depan.